kaki dia itu yang macam ni pusing ke arah kiblat. Itu pun ada pahala. Baik. Antara sejengkal dan lebih sikit. Okey. Dah berdiri lurus. Sekarang kita nak niat. Kita nak niat. Dan takbir. Malam ni ini je. Kita belajar yang ni je. InsyaAllah tidak lama. Okey. Sekarang saya nak niat. Di dalam hati beserta. Dua-dua sekali beserta dengan takbir. Beserta dengan takbir. Niat dan takbir. Ini angkat tangannya sunat. Tak angkat pun kita boleh sah salat. Tetapi sunnah dan afdal angkat. Ini yang diajar oleh Nabi. Angkat tangan. Nanti kita tunjuk angkat tu bagaimana angkat. Sekarang tengok niat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni di antara A sampai bar. Bar. Allahu Akbar. Antara ini, yang tu baru masuk niat. Di situ masuk niat. Allah sahaja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala. Panjang tak? Panjang. Belum lagi pasal mengikut imam tu. Allah sahaja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tu. Menghadap kiblat pun termasuk yang sunat disebut. Menghadap kiblat. Apa lagi tadi? Mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Tu yang akhirnya jadi macam mana? Allah. Nak pasang niat ni, pasang niat. Sahaja aku sembahyang. Allah. Ujung-ujung tak bunyi. Pasal dia nak fokus ni, nak panjang, atur dia punya apa? Ayat tadi kan. Allah. Allah. Tak jadi juga. Panjang sangat. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib Isya 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Baik, malam ni tuan-tuan, mari kita lihat benda apa yang wajib ada dalam niat tadi. Benda apa aja perlu? Adakah semua ni kena ada? Sahaja aku sembahyang fardu Isya 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Semua ni kan nak kena ada? Tidak. Bukan tu. 3 saja kena ada dalam niat. Pertama, dia panggil qasad. Qasad ini azam niat di dalam hati nak buat apa. Yang kedua, ta'arud. Kita ini menetapkan sembahyang apa? Sembahyang sunat kah? Sembahyang fardu kah? Yang ketiga, kita ta'yin. Tentukan sembahyang apa? Zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Subuh kah? Isya kah? Itu je. Tengok. Okey, boleh faham? Tengok saya buat yang nak buat yang pendek ni, yang 3 ni. Allahu Akbar. Macam pendek je Ustaz. Ustaz dah pro dah tu. Bukan pasal pro sembahyang, bukan dah pasal dia mahir sudah, bukan. Pasal dia mengetahui apa yang kena masukkan dalam niat itu. Iaitulah, kita tengok. Aku 4 patah perkataan. 4 je. Aku sembahyang fardu Isya. Sudah. Itu je. Allah, aku sembahyang fardu Isya. 4 patah perkataan. Sudah. Selesai. Ada dah 3 semua ni dah ada. Iaitu apa dia? Aku sembahyang fardu Isya. 3 komponen ni. Lengkap. Apa itu Ustaz? Menghadap kiblat.
apa nama, tunai kerana Allah Ta'ala sunat sebut, tak sebut pun tak apa, tak niat pun tak apa.